Datuk ni banyak bantu saya. Bantu sekolah apa semua. Dah tak boleh jalan. Saya mula asalnya pergi hospital masuk urat sebulan lebih. Doktor kata jantung. Lepas tu doktor check apa semua. Semua pinggang semua tak ada, cuma lemah jantung. Doktor suruh esok minta oksigen. Saya tak nak. Saya kata tak mampu. Cak saya balik ni anak ini bela. Nafas dah boleh normal. Cuma kaki saya lah. Saya perlukan bandage, ubat untuk nak cuci hari. Kaki saya berair. Jantung saya berair. Apa ni? Apa kena ni? Air daging. Air daging keluar, dia luka. Besar keluar. Anak-anak semua dah kahwin. Masing-masing pun makan ikut. Belum sampai lagi tu. Belum sampai. Tapi dia pergi. Sebulan saya di hospital, sebulan dia tak sekolah. Dia sayangkan maknya. Tapi cikgu baik dah tahu. Dia tangkap gambar saya kat hospital. Bagi maklumat dekat cikgu. Pendidikan yang baik mak bagi pada anak tadi. Korbannya habis-habis pada mak. Memang kata kami, orang tua tu pun tak ada kerja. Kami makan apa yang ada je. Sabar banyak. Siapa yang menjaga, sama ada ibu atau suami atau isteri, yang penjaga tu berhak dapat diusahakan kepada perkara dia. Kami doakan supaya dengan tu semua sekali datang doa supaya sembuh. Ya. Kemudian dia bersabar dengan cubaan yang ada ni. Ya, Datuk ni banyak bantu saya. Jangan lupa makan ubat. Bantu sekolah apa semua. Jangan ubat makan Ya. Ubat makan. Ubat makan. Terima kasih Datuk. Sabarlah ya. Ini ujian Allah pada kita. Kata sama sembuh sama. Ya. Terima kasih Datuk banyak datang rumah saya.